Kak nak try buat Portugese egg tart resepi dari Cik Sayang. Kak nak gunakan 1 cawan susu segar fresh milk, 1 biji telur dan juga 2 butir kuning telur sahaja, 1 kotak whipping cream. Kemudian Kak Ana masukkan 3 sudu besar gula. Kebetulan bahan-bahan yang ada di rumah, jadi senanglah Kak Ana buat resepi ni ikut resepi dari Cik Sayang. Satukan semua bahan dengan menggunakan whisk. Untuk pastinya Kak Ana gunakan instant pastry beli di pasaraya. Kak Ana gulung dulu. Sepatutnya potong 2 sahaja, bukan 4. Macam dalam video ni Kak Ana bahagi pada 4. Hasilnya dia jadi nipis dan kecil, tak cantik nanti. Dah potong, tekan-tekan, kemudian kita lenyekkan dengan rolling pin. Kak Ana guna acuan aluminium ni, tapi hampa boleh guna aluminium cup yang beli di pasaraya tu. Kemudian kita masukkanlah pastry yang telah kita lenyek tadi ke dalam aluminium foil dan tuang bahan puding ataupun egg tart tadi. Bakar dalam oven suhu 180 20 hingga 25 minit, api atas bawah sampai dia garing macam ni. Sebab Kak nak guna acuan, Kak nak keluarkanlah. Tapi kalau guna aluminium foil, terus dalam aluminium foil. Memang sedap resepi Portugese egg tart. Cubalah.